Untuk dilepaskan. 6 pemerah nyalakan dan mereka akan dilepaskan. Dan sekarang ini kita berikan tuan perempuan di jantan nombor 3 Akhil Ramadan Idris, pelumba yang mendahului kedudukan keseluruhan dengan 2 kemenangan bermula dari barisan utama di petak yang kedua. Dari peringkat awal ini di biasa kedudukan rapat ini yang saya katakan tadi, mereka melepasi selekom pertama 2-3 dengan kedudukan yang rapat di awal perlumbaan. Dan untuk mintas sebentar ni agak sukar, tapi ada ruang untuk mintas utama selekom pertama selepas dan juga selekom terakhir. Tempat pelumba akan mendapat pelajaran yang maksimum. Dan awal-awal kita dah nampak Akhil Ramadan Idris telah pun berada di depan mendahului lain-lain pelumba di peringkat awal ini. Ada 8 pusingan perlumbaan kesemua yang mereka lalui. Jadi kalau kita dapat lihatkan di bahagian hadapan, memang masih lagi rapat kedudukan antara kesemua pelumba. Adif dari Zainal yang melakukan masa terpantas waktu sesi kelayakan, tapi kali ini ketinggalan sedikit di belakang Akhil Ramadan Idris. Akhil Ramadan pada perlumbaan di Tangkak, dia meninggalkan lain pelumba 5.7 saat di belakang jauh. Dan berdasarkan keadaan ini, pelumba pertama berlangsung di lintar antara Bangsa Sepang Petronas Utara, yang kedua di litar Tangkak, ketiga di litar LYL International Karting Circuit ini. Keadaan litar ini mungkin sesuai dengan Akhil Ramadan dan memberikan kelebihan padanya, tapi lain-lain pelumba akan cuba memberikan cabaran dan terutama untuk cuba menyekat daripada lari jauh di hadapan. Buat masa ini dalam perlumbaan agak rapat juga kedudukan di antara Akhil dan juga pelumba di belakangnya, nombor 12 pelumba yang menduduki petak utama perlumbaan pada hari ini, Muhammad Aidil Zarif Zainal. Dia masih terbuka. Yang penting untuk Aidil, jika dia mahu mendapatkan kemenangan pertama, dia tidak boleh membiarkan Akhil Ramadan terlalu jauh, kerana kini di pusingan yang kedua ataupun lap yang kedua ini Akhil sudah kembali selaku pendahulu, tapi di belakangnya juga perlu berhati-hati. Kita lihat ada 4 lagi pelumba di belakang yang berpeluang menjadikan 5 pelumba keseluruhannya di hadapan Akhil, Aidil, Haziq Naufal, Hazrik Shah, Wazif juga berpeluang. Yang menariknya Akhil Ramadan, Aidil Zarif, Haziq Naufal inilah pelumba yang pernah beraksi bersama dalam saingan FIM MiniGP Cup. Jadi itu kita nampak kelebihan mereka bila datang di sini, perkembangan yang cepat yang dimiliki oleh pelumba ini. Itu kita kelebihan yang ada, pengalaman yang ada pada mereka yang mereka boleh gunakan. Buat masa ini bukannya masih lagi rapat antara 5 pelumba di hadapan. Ada Aidil, Akhil, Hazrik, Haziq Naufal dalam kumpulan yang kita saksikan sekarang ini. Juga tidak membenarkan kalau perlumbaan lain tadi, 2 perlumbaan sebelum ini yang telah berlangsung di sebelah pagi tadi, dapat lihat pendahulu mulai menjarakkan diri di penghujung pusingan yang pertama. Tapi buat masa ini beliau belum dapat untuk menjarakkan diri lagi kerana di belakang agak rapat mengekori. Pada kedudukan sekarang ini saya kira kurang dari 1 saat di antara pertama hingga tempat yang keempat. Yang kelima adalah Wazif Amsyar nombor 11. Jadi kita ada Akhil Ramadan, Adil, Haziq, Hazrik dan Wazif. 5 pelumba yang dipisahkan, 4 pelumba pisahkan kurang pada 1 saat dan 5 pelumba pisahkan kurang pada 2 saat yang kita sedang saksikan ini. Nampak pace yang sama, satu kumpulan. Dan jika ini berterusan sehinggalah di pusingan ataupun lap yang terakhir nanti, jadi setiap pusingan untuk pelumba yang berada di belakang, mereka perlu melihat di manakah ruang, di manakah steko yang boleh mereka lakukan ataupun memintas, terutama yang memasuki di lap yang terakhir. Namun kerana di sini sekali lagi, jika itu boleh lakukan positif, tapi kalau boleh ada peluang untuk memintas lebih awal pun memberikan ruang yang lebih selamat untuk mereka untuk mendahului. Memiliki strategi yang berbeza juga kalau kita lihat dalam perlumbaan sebelum ini, di mana pelumba mengekori terlebih dahulu. Dalam 2 lap terakhir baru mereka akan cuba untuk mereka. Ini adalah mirip pada perlumbaan di litar yang besar seperti di litar antara Bangsa Sepang Petronas Utara atau Selatan, akan mengekori pelumba di depan sehingga sampai ke lap terakhir sebelum mereka memecut. Dan itu juga ciri yang kita dapat lihat di litar ini buat masa ini, kerana mereka tidak mahu untuk berada di hadapan lebih awal kerana boleh dikejar oleh pelumba belakang. Kerana kedudukan sekarang memang terlampak Akhil dan Aidil beserta Haziq masih lagi rapat kedudukan antara 3 pelumba yang belakang jarak sedikit dah, 4 dan 5, iaitu Hazrik Shah dan Wazif Amsyar. Tapi di depan ni Akhil, Aidil dengan Hazrik yang rapat sangat. Sedikit dari bahagian dalam tadi nampak Haziq Naufal yang cubaan, tapi mereka kena juga berhati-hati, kena fokus, tidak boleh buat sedikit kesilapan.
kerana sikit kesilapan juga boleh mengubah segala-galanya. Kerana di sana sangat teknikal dan memerlukan tumpuan sepenuhnya. Mereka menuju dan juga menghampiri 2 sektor terakhir dan tidak ada perubahan. 3 pusingan kekal untuk Akil dan diikuti juga dengan Aidil, Haziq, Hazriq dan juga Wazif. Selesa untuk Akil walaupun dia memimpin rakan-rakannya di belakang. Tapi ini adalah perlumbaan one make, mereka menggunakan jentera yang sama. Jadi tidak boleh kita nak lihatkan perbezaan yang ketara sangat di antara kesemua pelumba ini. Tapi yang lebih memisahkan mereka adalah skill, cara tunggangan ketika mengambil selek. Dari dalam. Berani. Yap, berani Haziq Naufal yang cuba merampas kedudukan di tempat yang kedua. Bijak pelumba dari Pulau Pinang yang menunjukkan peringatan tadi sedikit juga ada ruang untuk Wazif. Ya, ini memberikan kelebihan pada Akil untuk mula menjarakkan diri dengan Haziq Naufal yang melepasi Adil Zarif tadi di selekoh untuk sekarang naik tempat yang kedua dan kedudukan yang berubah sekarang ini dengan Haziq Shah tempat yang ketiga. Haziq Naufal turun naik Adil untuk ke belakang sedikit sekarang ini. Dia ditolak tempat keempat saya rasa kerana ada ruang yang telah pun dipintas oleh Haziq pada awalnya dan menjadikan kini persaingan tempat kedua itu lebih sengit. Dan 1, 2, 3 pun masih ada peluang. Mungkin Haziq Naufal berpeluang untuk memberikan tekanan kepada Akil Ramadan yang terus mendahului dalam 4 pusingan. Dia menghampiri satu lagi pusingan di selekoh yang terakhir. Untuk selekoh 18, mereka tiba pusingan yang kelima. 8 pusingan bermasuk 3 pusingan lagi. Di tempat yang kedua Haziq, Hazriq yang memintas Aidil. Aidil tolak tempat keempat. Ada kelekaan daripada Aidil Zarif. Sayang untuknya, tapi dia taklah begitu jauh. Dia kena segera rapat semula. Ya, masih lagi tidak pada keadaan yang masih boleh dimintas sebenarnya. Keadaan antara Akil pun walaupun tadi perebutan di belakang, dia tidak dapat lari jauh di depan. Dia tak dapat gunakan sepenuhnya untuk dia memecut. Dan ini ada live kedudukan championship dengan Akil Ramadan berada di depan dengan 75 mata dengan 3 kemenangan. Haziq Shah tempat yang kedua 49 mata. Kedudukan terkini pada keadaan kedudukan yang ada sekarang ini dengan Akil yang ada kelebihan. Tapi Haziq Naufal mulai rapat di belakang untuk mengejar dengan Haziq Shah mengikori. Tapi 1 dan 2 sekarang ni saya lihat bagaimana Haziq Naufal cuba untuk memberikan tekanan kepada Akil Ramadan. Haziq mau bangkit semula. Tadi kita sedikit ruang dia dipintas oleh Aidil Zarif untuk naik tempat ketiga. Dia berpeluang dan juga mengambil kesempatan untuk memintas Hazriq. Jadi semakin menarik untuk mereka sampai ke lap yang ke-6. Nampak ada tindakan yang kurang puas hati tadi. Inilah kepada perlumbaan. Ini kita boleh nampak ada apa yang cuba oleh Haziq Shah. Masalah dengan dia ataupun bagaimana, kerana dia nampak sangat tidak selesa. Masalah dengan jentera atau dia tidak pasal dengan apa yang dilakukan oleh pelumba lain, saya tidak pasti. Tapi dia masih lagi dalam perlumbaan dengan Aidil Zarif Zainal lakukan masa terpantas tadi 1:19. Catatan masa yang dia lakukan 19 4:36 masa yang dilakukan oleh Aidil Zarif Zainal. Dan sekarang masuk ke 2 lap yang terakhir. Dan ini kita nampak bagaimana Akil, Haziq sayang untuk Aidil. Aidil Zarif. Baru saya nak katakan bahawa ini adalah peluang untuk dia naik ke podium kali pertama. Tapi dia terjatuh pula kerana dia adalah kedudukan yang baik. Kedudukan ketiga dan 3 pelumba itu nampak dah pun menjarakkan kedudukan tadi, Harmi. Ya, memang tadi kelebihan kepada Mat Aidil Zarif Zainal, pelumba yang menduduki petak utama pada perlumbaan kali ini. Kita saksikan sekali lagi, dia berada di belakang Haziq Naufal. Tapi dia terjatuh ketika dia selekoh dan kehilangan tempat yang ketiga. Dari antara 2 pelumba ini nampaknya Akil Ramadan dengan Haziq. Ini adalah yang terakhir. Wazif naik tempat yang ketiga. Aidil dan Haziq turun tempat yang ke bawah. Nampak memang Haziq Shah mungkin ada masalah dengan jentera. Bahaya. Kita lihat persaingan 2 pelumba dan kini Haziq Naufal pula. Ya. Haziq Naufal kita berani sekali tadi masuk di bahagian dalam. Yang kita sudah agak-agak akan berlaku di penghujung pada perlumbaan. Masing-masing
Berebut ini ialah seolah gambaran ketika perlumbaan yang pertama di Sepang lalu. 1-2 milik dua pelumba ini. Akil menang ketika itu. Yang mana Haziq di tempat kedua. Tapi kali ini kita nampak keyakinan Haziq. Dia berani untuk bagi sumbangan. Tapi kelekaan. Ya, dari dalam masuk Akil. Akil berjaya merampas. Dan slingshot dilakukan. Dia berjaya untuk meledah hadapan sekarang ini. Haziq Naufal. Turun di tempat yang kedua. Kelebihan pada Akil Ramadana sekarang. Tapi kedudukannya ada beberapa selekor lagi dia akan cuba dilakukan oleh Haziq Naufal untuk masuk ke bahagian dalam. Ya, mereka menuju kedua selekor terakhir. Mungkin agak sukar untuk Haziq kerana kita lihat apabila Akil memintas, dia begitu yakin untuk memimpin Haziq Naufal menuju selekor terakhir untuk menamatkan perlumbaan ini. Jadi kita akan perhatikan Akil akan kembali dan juga mengekalkan kemenangan untuk mendapatkan kemenangan hat-tricknya dalam 3 perlumbaan, termasuklah di perlumbaan Lita yang kali pertama berlangsung di LYL. Dari kemenangan penuh bergaya untuk Akil di tempat yang pertama, Haziq tempat yang kedua, manakala Wazif ke podium buat kali pertama memenangi perlumbaan di tempat yang ketiga. Ya, Akil Ramadan Idris yang berjaya memenangi perlumbaan